Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Rozi bin Kasim selaku pensyarah KPG 3013 dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurin Rozaini Azrin binti Muhammad Rozlam memegang nombor kad matrik di 2023-1105-909 akan membentangkan pra dan pasca refleksi wawancara kendiri. Jadi pada hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pelajar tetapi sebagai seorang insan guru perantis yang telah melalui satu transformasi besar. Namun, sedarkah kita bahawa setiap kejayaan itu bermula dengan satu langkah kecil? Saya memilih belon udara panas sebagai simbol diri saya. Ia melambangkan keterbukaan saya terhadap pengalaman baharu dan kesediaan menerima pendapat orang lain. Seperti belon yang naik ke langit, saya mendaki dengan yakin mengikut rentak sendiri tanpa putus asa. Manakala kepelbagaian warnanya menggambarkan peribadi saya yang ceria dan mudah bergaul. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Jika diberi peluang untuk menjadi insan lain, saya memilih Khairul Aming. Walaupun beliau merupakan graduan kejuruteraan mekanikal, beliau membuktikan bahawa ilmu dan kemahiran boleh digunakan melampaui bidang pengajian untuk membantu masyarakat. Saya sangat mengagumi nilai keikhlasan, ketekalan dan semangat beliau untuk sentiasa menjadi lebih baik. Sebagai guru perantis, saya menyifatkan diri saya sebagai individu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Saya sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pembelajaran. Kekuatan saya terletak pada sikap kolaboratif dalam kerja berpasukan serta kesediaan saya untuk menerima bimbingan. Saya sentiasa terbuka terhadap teguran demi memperbaiki kelemahan diri kerana bagi saya, setiap pandangan adalah peluang untuk berkembang menjadi pendidik yang lebih cemerlang. Saya percaya seorang guru bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi merupakan suri teladan dari segi ilmu, akhlak dan disiplin. Bagi saya, tanggungjawab dan keikhlasan adalah kunci utama dalam melaksanakan amanah sebagai pendidik. Saya sedar terdapat aspek yang perlu ditambah baik, terutamanya dalam pengurusan masa dan keyakinan sewaktu berucap di hadapan khalayak ramai. Saya akui kecenderungan menangguh tugasan apabila berhadapan dengan komitmen yang banyak menjejaskan kecekapan saya. Dalam peralihan kepada guru profesional, saya berazam untuk menghayati nilai-nilai kejujuran, keadilan dan belas kasihan terhadap ilmu dan pelajar. Saya percaya keikhlasan ialah kunci komitmen yang akan menjadi contoh kepada pelajar. Jika pada awal kursus saya mengibaratkan diri saya sebagai belon udara panas yang hanya mencari pengalaman, kini belon tersebut terbang dengan lebih stabil dan berpandu. Pengalaman dalam kursus KPG 3013 telah mengisi diri saya dengan udara panas yang lebih bermakna iaitu ilmu pedagogi dan kematangan emosi. Inspirasi daripada Khairul Aming kini telah saya terjemahkan secara praktikal. Saya sedar bahawa keikhlasan berkongsi ilmu adalah tunjang utama dalam profesyen keguruan. Kini, matlamat saya bukan sekadar menjadi guru yang ceria tetapi guru yang kreatif dalam menyampaikan maklumat agar memberi impak positif kepada masyarakat. Sepanjang 13 minggu ini, ciri-ciri disiplin dan kesabaran saya telah berubah daripada teori semata-mata kepada praktikal sebenar. Kelemahan saya dalam pengurusan masa dan keyakinan bercakap kini menunjukkan perkembangan positif melalui teknik keutamaan yang lebih sistematik. Perubahan paling ketara yang saya alami sepanjang kursus KPG 3013 ialah peningkatan keberanian intelek dan kematangan komunikasi. Jika sebelum ini saya kurang yakin berucap, kini saya lebih berani menyuarakan pendapat dan memimpin perbualan dengan yakin di hadapan khalayak. Transformasi ini berlaku kerana kursus ini menyediakan ruang yang selamat untuk saya mencuba, gagal dan belajar semula. Bagi saya, profesionalism bukan sekadar ijazah tetapi mempunyai jiwa pendidik yang reflektif. Pedagogi tidak akan bermakna tanpa kasih sayang dan keikhlasan terhadap pelajar. Masa depan saya ialah komitmen untuk berfikir secara kritis dalam setiap tindakan. Sebagai penutup, saya memegang prinsip mendidik dengan hati, membina dengan kualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Rozi bin Kasim selaku pensyarah KPG 3013 AT05A kerana membimbing kami selama 14 minggu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Ashraf, Muaz Zafri, Nur Azlin, Muhammad Zulfikri Hakim
Virginia Ceria dan Sarah Aisyah serta Ahmad Daniel yang membantu saya merakam video tugasan wawancarakan diri ini.